Adakah tuan-puan jutawan duit atau jutawan emas? Jika tuan-puan memiliki RM1 juta pada tahun 2016 dengan harga emas di paras RM181 per gram, anda boleh dapatkan sekitar 5.5 kg emas. Hari ini dengan RM1 juta, harga emas pada paras tertinggi iaitu RM616 per gram, anda hanya dapat sekitar 1.62 kg emas. Lebih separuh kurangnya berbanding 9 tahun lepas. Katakan anda telah mengalihkan simpanan RM1 juta tersebut ke dalam bentuk emas pada tahun 2016 sebanyak 5.5 kg. Hari ini 5.5 kg emas tersebut telah bernilai sekitar 3.3 juta. 3 kali ganda nilai simpanan asal. Ada dua kesimpulan yang kita boleh dapat daripada kiraan tadi. Yang pertama, nilai ringgit yang sama telah hilang kuasa beli 3 kali ganda dalam masa 9 tahun sahaja. Yang kedua, harga emas meningkat setinggi 15% setahun dalam masa 9 tahun lepas. Simpanan di ASB, tabung haji dan KWSP yang disimpan dalam bentuk wang fiat bukan sahaja kerugian dari sudut kehilangan kuasa beli, malah dividen yang diberikan sekitar 5.5% setahun, jauh lebih rendah berbanding keuntungan dari kenaikan harga emas. Kaedah belian dan jual emas bersama Public Gold adalah murah, mudah dan patuh syariah. Bagi yang berminat untuk memulakan tabungan emas, tuan-puan boleh rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold secara percuma. InsyaAllah saya akan bantu sampai kaya dengan emas.